Tak lepas nak beli motor guna loan bank. Sekarang SPayLater dah ada BNPL khas untuk beli motor. Kredit limit RM20,000, boleh tarik maksimum sampai 60 bulan. Korang boleh apply asalkan berumur 18 tahun ke atas, buat eKYC dan serahkan dokumen pendapatan dekat Shopee Pay, akaun Shopee aktif dan verified, dah ada rekod transaksi dekat Shopee, tak ada rekod negatif dan status kewangan stabil, dan dah kerja at least 3 bulan. Pastikan korang sediakan kad pengenalan dan dokumen tambahan lain ikut kategori bergaji atau kerja sendiri. Pause untuk tengok lama sikit. Untuk apply, korang buka app Shopee, lepas tu tekan menu Mi dekat bawah kanan sekali, tekan SPayLater, tekan activate SPayLater motorcycle, tekan check eligibility, sahkan IC, isi maklumat tambahan, upload dokumen pendapatan yang diperlukan, buat facial verification, settle aktifkan SPayLater motorcycle. Dah boleh beli motor. Tapi kena tahu yang processing fee 1.25% sebulan atau 15% setahun. Kalau compare dengan loan kedai, kena letak duit muka tinggi sikit. Tapi interest boleh jadi lebih rendah daripada SPayLater motorcycle. Abang-abang expert motor ni, mana satu pilihan korang? Follow Satu Domai untuk info best macam ni setiap hari.